A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surau, khususnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kesemua kita di dalam perlindungan, rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini masuknya maghrib, kita sudah masuk pada 3 Zulhijjah, yang mana kita kini berada pada hari-hari yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas, Nabi sebut, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar." Tidak ada suatu tidak ada daripada hari-hari yang mana amalan saleh padanya lebih Allah suka daripada hari-hari yang 10 ini, yakni 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi hari ini kita dah masuk 3 Zulhijjah. Lalu apabila sahabat radhiyallahu anhum dengar Nabi sebut tak ada amalan soleh yang Allah lebih suka daripada yang kita buat pada hari ini, lalu dia orang tanya, walal jihadu fi sabilillah, kalau jihad pada jalan Allah Rasulullah, kalau jihad pada jalan Allah pada hari lain, takkan Allah lebih suka hari ini daripada jihad pada hari-hari yang lain tu? Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, tidak juga berjihad pada jalan Allah pada hari-hari yang lain tu, illa, kecuali Nabi kata, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang lelaki yang keluar pada hari lain itu, dia berjihad, dia keluar dengan diri dan juga hartanya, kemudian dia dah tak balik-balik lagi dah, maknanya dia mati syahid pada hari lain, itu barulah Allah lebih sayang daripada orang yang buat baik pada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia wallazi yakhluqu wa yakhtar, dia yang cipta dan dia yang pilih. Dia cipta tempat, dan antara tempat-tempat yang dia cipta, dia pilih pula tempat yang the best adalah Makkah, Madinah, ataupun Masjid Al-Aqsa di Palestin. Allah pilih 3 tempat ini berkat. Di kalangan waktu pula, Allah ciptakan waktu daripada awal sehinggalah kiamat, tapi Allah bagi pula ada waktu-waktu yang terbaik. Jadi ini adalah antara waktu yang terbaik Allah Ta'ala bagi kepada kita, kurniakan kepada kita supaya kita dapat beramal padanya. Ketahuilah, sesiapa yang beramal pada hari-hari ini, amalannya lebih besar daripada orang yang berjihad pun pada jalan Allah. Kecuali yang jihad yang mati tadi, dia tak boleh kalah yang tu lah. Tapi kalau jihad tak mati, lebih baik amalan yang apa yang dikerjakan pada 10 hari ini. Amalan apa yang kita nak buat daripada amal-amalan fardu. Bila sebut sahaja amalan, nombor 1 kita kena ingat, amalan, the best amalan adalah amalan fardu. Apa yang Allah Ta'ala telah wajibkan atas engkau, itulah yang paling baik. Jaga amalan-amalan fardu kita. Salat maktubah, solat fardu ni, jaga solat fardu kita, kemudian pindah kepada amalan-amalan yang sunat, nawafil, solat sunatnya, kemudian apa lagi yang boleh kita kerjakan, zikirnya, dan zikir yang antara yang terbaik adalah membaca Al-Quran, sedekahnya, berbuat baik, bercakap yang baik, dan tidak melakukan perkara-perkara yang berdosa dan juga haram. Ini adalah antara benda-benda yang boleh kita kerjakan, yang amalannya biasa je sebenarnya, tetapi lebih besar di sisi Allah daripada orang yang berjihad pun di jalannya.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sikit mukadimah kita pada hari ini. Jadi kita nak patah balik kitab kita Al-Muwatta. Hari ini mengaji Al-Muwatta. Basically kita mengaji hadis lah. Jadi tajuk yang terakhir kita belajar dulu adalah bab majaa fid du'a, bab yang berkaitan dengan doa. Yang ni apa yang Nabi SAW doa ataupun dia ajarkan sahabat untuk berdoa. Jadi kalau saya cek balik apa yang kita belajar last kali, saya pun dah lama, Muwatta ni macam lama tertinggal ni. Last dua doa yang kita belajar adalah doa yang ke-500 ya, 540 sekejap, sahabat bukan yang lain, 548 hadis yang terakhir kita adalah 548 berkaitan dengan doa Arafah, doa hari Arafah. Kebetulan pula kita beberapa hari ni nak jumpa hari Arafah dah kan? Jadi yang last kita belajar dulu adalah doa hari Arafah. Nabi SAW, saya ulang sikit lah, afdalud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi the best hari untuk kita berdoa adalah hari Arafah. Sebab Nabi beritahu hari yang paling baik untuk berdoa hari Arafah. Lalu Nabi ajar apa? Nabi kata wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam sebahagian riwayat dia tambah sikit lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Nabi kata the best hari untuk berdoa adalah hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku baca dan nabi-nabi sebelum daripada aku baca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita dah bahaskan juga doa ini. Kalau kita tengok la ilaha illallah ni, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mana doanya kan? Tak ada doa. Jadi kita dah bahas juga pada perjumpaan yang lepas. Baik. Jadi perbanyakkan. Jadi ini juga boleh kita remind lah, hari tu kalau dah tak ada, habis dah doa kita, sebutlah la ilaha. Sebab itu Nabi kata the best doa yang dia baca. Kalimah tauhid ini adalah doa dia yang terbaik sekali. Dan seterusnya adalah doa yang kedua kita belajar, yang terakhir adalah berkaitan dengan Nabi SAW mengajarkan para sahabat doa seperti mana dia mengajarkan satu surah daripada Al-Quran. Nabi sungguh-sungguh ajar doa ni macam dia ajar surah. Kan? Surah kita tak boleh salah ajar, betul? Kita tak boleh qul huwallahu tak boleh. Kita kena baca betul tu. Qul huwallahu ahad. Nabi akan ajar supaya sahabat ingat. Jadi Nabi ajar macam mana Nabi ajar surah, macam tu Nabi ajar doa ni. Apa doa dia, tuan-tuan? Doa ketika mana kita tahiyat akhir sebelum memberi salam. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jadi yang ni lafaz dia yang ketiga dan yang keempat tu dia macam ada yang riwayat terbalik. Ada yang fitnatil mahya wal mamat dulu, lepas tu wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi ini adalah apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang terakhir sekali. Jadi minggu ni kita nak masuk hadis yang ke-550. 550 bukan, 550 sama macam 549. Jadi kita lompat terus. 551 wa haddatsani an Malik, dan menceritakan aku daripada Imam Malik. Jadi hadis ni diriwayatkan daripada Imam Malik. Jadi siapa yang diriwayatkan? Anak murid Imam Malik. Imam Malik ambil daripada siapa? An Abi Zubair Al-Makki. Abi Zubair Al-Makki adalah tabi'in. Imam Malik pun tabi'in, Abi Zubair Al-Makki juga tabi'in. Kedua-duanya tak jumpa dengan Nabi. Dia jumpa dengan sahabat sahaja. Imam Malik ambil daripada Abi Zubair Al-Makki daripada Tawus Al-Yamani. Tawus Al-Yamani adalah kibar tabi'in. Yang ni maksudnya bila kita sebut kibar tabi'in, maknanya dia antara generasi awal tabi'in, mula-mula tabi'in. Imam Malik dah belakang sikit dah.
Tawus Al-Yamani terkenal sebab anak murid kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat yang semua orang kenal, Ibnu Abbas. Jadi Tawus adalah anak murid Ibnu Abbas. Tawus ambil daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salah min jawfil lail yaqul, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mendirikan salat min jawfil lail, ketika mana dalamnya malam. Jawfil lail maknanya dalamnya malam. Dalam malam ini para ulama dia nak faham macam mana jawfil lail. Majoriti faham jawfil lail dalam malam, maksud dia adalah dalamnya malam, maksudnya adalah 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam yang terakhir. Jadi kita dah kira dulu pukul berapa tuan-tuan? 1/3 malam terakhir lebih kurang pukul 3. Lebih kurang pukul 3. Jadi kita bahagikan malam tu kepada 3, daripada maghrib sampai subuh, bahagikan 3. Mana yang 3 yang terakhir tu lebih kurang dalam 2:40 lebih tu dah sampai subuh tu dah 1/3 yang terakhir. Jadi lebih kurang pukul 3 lah. Okey, Nabi bangkit pada waktu ini kerana ini adalah waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala turun juga. Allah turun pada 1/3 malam yang terakhir. Lalu Allah tanya, mana hamba aku yang nak minta, aku nak bagi. Mana hamba aku minta maaf, minta ampun, aku nak ampunkan. Jadi Nabi berdoa pada waktu ini. Nabi baca yaqul Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard walakal hamd anta qayyam as-samawati wal ard. Sebagai riwayat anta qayyumus samawati wal ard walakal hamd anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin antal haqq wa qawlukal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wal jannah was-sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Panjang doa ni. Jadi Nabi membaca doa ni apabila di dalam salat dia, dan dalam salat apabila dia bangkit dalam salat, dia membaca Allahumma lakal hamd. Okey, jadi apa maksud doa ini? Ya Allah, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, laka alhamd. Ya Allah, untuk engkau pujian. Alhamd. Allahumma lakal hamd. Lam dalam bahasa Arab ni dia boleh maksud 3 lah. Sebab tu kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin itu, li tu alhamdu, li tu lillah, samalah. Laka tu lam yang sama, baris dia berbeza, maksud dia sama. Untuk, sama ada dia boleh maksud kepada untuk engkau, ataupun dia boleh faham milik engkau, ataupun dia boleh faham berhak. Sebab tu kalau orang kata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, segala puji untuk Allah, segala puji hanya berhak untuk Allah. Jadi kita boleh, sebab 3 boleh faham perkataan li tu ataupun laka. Ya Allah lakal hamd. Jadi kita faham 3 sekali pun tak apa. Untuk engkau, milik engkau, berhaknya untuk engkau. Pujian itu berhak untuk engkau. Lakal hamd. Anta nurus samawati wal ard. Engkau adalah cahaya langit-langit dan bumi. Allah SWT juga menggambarkan diri dia di dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah dia bagi tahu, dia perumpamakan diri dia adalah cahaya. Dia yang menerangi langit-langit dan bumi ni. Kalau tanpa dia tak berfungsi langit-langit dan bumi, dan tanpa dia tak ada petunjuk langit dan bumi. Physical light, dan juga dia panggil spiritual light. Spirit, maksudnya kita kalau tak ada Allah, tak ada petunjuk, tak ada petunjuk. Okay, Allah itu engkaulah cahaya langit-langit dan bumi. Walakal hamd, dan milik engkau ataupun untuk engkau pujian. Alhamd dalam bahasa Arab dia maksud 2 tuan-tuan. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu maksud dia puji dan juga syukur. Itu maksud dia. Alhamdu puji dan syukur. Ada orang terjemah pujian.
sahaja kan. Ada orang terjemah kesyukuran sahaja, jadi tak betul, dia dua-dua sekali walakal hamdu milik engkau puji dan syukur, anta qayyum ataupun sebahagian riwayat anta qayyam, kedua-duanya sama maksud. Kalau qayyum kita biasa dengar Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, anta qayyumus samawati wal ard, engkaulah qayyum. Apa maksud qayyum tuan-tuan? Qayyum, zat Tuhan itu berdiri dengan sendirinya, maksudnya dia tak perlukan apa-apa. Okay? Dan dia juga qayyum membawa maksud dalam masa yang sama dia menggerakkan yang lain. Itu maksud qayyum. Okay, itu qayyum. Qayyum as-samawati wal ardh. Jadi kalau tanpa zat Allah tak ada apa yang berfungsi di langit dan di bumi. Anta qayyum as-samawati wal ardh. Walakal hamd. Sebelum itu Allah Ta'ala ni dia sebut Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah lah yang pegang langit-langit dan bumi daripada beralih, daripada terkeluar, antazula. Tuan-tuan, jadi segala cerita yang Nabi SAW cerita kepada kita apabila dia pergi ke langit tu, langit ni macam merintih-rintih, macam dia nak pecah, bumi ni nak keluar dah daripada dia punya orbitnya, tapi siapa yang pegang? Allah yang pegang, sehinggalah hari kiamat. Jadi Allah SWT yang pegang langit-langit dan bumi ni. Itu qayyumnya Allah SWT, dia pegang, dia mentadbir semua benda ni. Tanpa dia semua akan hancur, semua akan hancur. Okey, sambung sikit. Walakal hamd anta rabbus samawati wal ardh, dan milik engkau pujian, engkaulah Tuhan langit-langit dan bumi, waman fihin, dan sesiapa yang ada pada ada padanya. Langit-langit dan bumi ni siapa sahaja ada padanya, engkaulah Tuhannya. Antal haqq, engkaulah kebenaran. Al-haq dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Al-Quran boleh membawa maksud beberapa perkara. Al-haq, para ulama apabila dia sebut antal haq, Allah juga sebut diri dialah Allah lah yang haqqul mubin, wal haqqul mubin. Haq, apa maksud haq? Para ulama cuba faham maksud al-haq. Al-haq ni boleh difahami sebagai wujud, ramai yang faham macam ni jugalah, wujud yang asal. Al-haq maksud dia adalah wujud yang sebenar, asal yang sebenarnya. Macam kita wujud, tetapi kita wujud yang sebelumnya tak ada, lepas tu tiba-tiba diwujudkan, kemudian diwujudkan, kemudian kita pula tak wujud, mati pula kita. Jadi kita wujud yang tidak sebenar. Allah adalah al-haq, maksudnya wujud yang sebenar, tidak ada sebelum, dia memang dah wujud, tidak ada akhir. Itu adalah al-haq yang boleh dipahami maksud al-haq. Itu pertamalah. Al-haq yang kedua juga boleh membawa maksud kebenaran. Kebenaran. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Benar telah datang kebenaran. Al-haq boleh faham kebenaran. Dan al-haq juga yang ketiganya boleh membawa maksud yang ada tujuan, yang ada tujuan. Tujuan firman Allah, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan yang tu kecuali bil haqq, dengan ada tujuan. So al-haq boleh faham tiga. Apa dia? Wujud yang sebenar. Apa dia tadi? Yang keduanya adalah kebenaran. Yang ketiganya bertujuan, ada tujuan. Jadi kalau kita faham anta al-haq, engkaulah al-haq, kita boleh faham ketiga-tiga dia. Yang ni, Tuhan, wahai Allah, anta al-haq, engkaulah kewujudan yang sebenarnya, aku bukan sebenar, engkaulah al-haq. Kita juga boleh faham engkaulah kebenaran, kerana tanpa Allah tidak ada
Selain daripada Allah ni ada tak kebenaran dia? Ada kan? Tetapi kebenaran dia yang mutlak adalah Allah Subhanahu taala. Yang ni benar juga ya. Tapi apa pun kebenarannya, kita semua akan balik kepada Allah kan. Apa yang kita buat semua ni Allah taala yang akan kira akhirnya. Itulah kebenarannya. Antal haq. Dan tujuan, maknanya kita semua ni bertujuan kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Antal haq. Nabi sebut antal haq wa qaulukal haq, dan kata-katamu al-haq, kebenaran. Apa yang kata-kata Allah yang sampai kepada kita? Al-Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kata-kata yang sampai kepada kita. Al-haq, itulah kebenarannya. Al-haq, kebenaran boleh faham, bertujuan pun boleh faham. Wa wa'dukal haq, dan janji engkau adalah al-haq, kebenaran. Apa janji Allah? Apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita? Siapa yang buat baik masuk syurga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia tengok masuk syurga. Siapa yang buat jahat masuk neraka. Janji engkau benar. Waliqa'ukal haq, waliqa'uka haq, dan bertemu dengan engkau itu adalah kebenaran. Jadi kita semua, kita juga pernah sebut dalam kitab yang lain, adalah kita semua akan bertemu dengan Allah. Kita semua melihat Allah. Kita akan bertemu dengan dia. Waliqa'uka haq, wal jannatu haq, syurga itu benar. Wan naru haq, dan neraka itu benar. Was-sa'atu haq, dan hari kiamat itu adalah haq, benar. Menariknya kiamat dalam Al-Quran, dalam hadis ni tuan-tuan, dia sebut sebagai as-sa'ah. As-sa'ah. As-sa'ah ni macam, kalau kita belajar ni, as-sa'ah ni macam waktu tu. As-sa'ah. Allah tak gambarkan mata, Allah tak gambar hari kan. Macam hari ni kita mungkin hari tu lambat sikit, tapi as-sa'ah, waktu kan, dia macam nak gambarkan cepat. Jibril tanya kepada Nabi, mata sa'ah, bila waktu tu? As-sa'ah, waktu, maknanya kiamat tu bila. Jadi as-sa'ah juga adalah perkataan yang menarik, pilihan yang menarik, as-sa'ah, sebab dia bila-bila boleh berlaku. As-sa'ah, Nabi sebut kiamat itu hak, benar. Lalu Nabi sebut Allahumma laka aslam, ya Allah, laka aslam, kepada engkau aku berserah, wa bika amant, dan dengan engkau aku beriman, wa alaika tawakkalt, dan ke atas engkau aku bertawakal, wa ilaika anabt, dan kepada engkau aku pulang, aku balik, wa bika khasamt, dan dengan engkau aku bermusuh. Yang ni mungkin ada orang salah faham pula. Dan dengan engkau aku bermusuh, maknanya kalau apa yang Allah Ta'ala declare dia tu kafir, kita lawan dia. Dan bukan itu maksud dia. Bukan wabika khasamt, dan dengan engkau aku bermusuh tu, siapa saja yang kau anggap musuh kau, aku anggap musuh aku. Itu belum lagi. Kita kena bermuamalah dengan semua orang sebagai manusia. Islam ke dia, kafir ke dia, sama. Sehingga dia declare dia lawan Allah. Dia lawan Allah kan, tak guna punya agama ni, dan kita musuh. Wabika khams, bukan kita anggap ayat ini, sebagian orang dia ambil ayat ni dan dia kata Allah Ta'ala kata dia orang ni kafir, aku pun lawanlah dia orang, semua ni kafir, ni harbi semua. No, kita bermuamalah sama, Islam ataupun bukan Islam sama. Siapa yang bermusuh dan kita declare dia musuh. Kalau dia mula dulu, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, waqatilu fi sabilillahi alladhi la yuqatilunakum, dan berperanglah pada jalan Allah mereka yang memerangi engkau. Perangi orang yang perang kau, bukan kau yang start perang dulu. No. Sebab tu pembukaan negara-negara Islam ni, dulu kalau kita tengok sejarah Islam membesar dulu, boleh ke dia masuk terus serang? Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh. Empire Islam dibesarkan dulu, dia akan pergi dulu
Walaupun dia kadang-kadang tu dia cepat, dia letak dulu, tapi dia tak masuk dulu negara tu. Tentera Islam di luar sempadan hantar utusan dulu, kami nak sampaikan Islam. Engkau nak okey ke kau nak lawan? Nak lawan, dan kita lawan. Sebab tu Islam ni cepat. Sebab orang rasa macam orang happy. Ada tentera yang macam ni kan, bukan masuk-masuk macam British datang-datang terus ambil tanah orang. No. Islam bukan macam tu. Sebab tu Islam tak pernah dinamakan penjajahan Islam, tak. Kita namakan sebagai pembukaan Islam. Kita tak pernah masuk serang orang, no. Dan pernah berlaku pun ada seorang jeneral yang dia masuk dulu. Saya ingat ke area-area somewhere dekat Uzbeknya area lah kot, yang masuk dulu. Dan akhirnya mereka berkuasa. Dan apabila orang dalam tu, orang yang diserang ni tahu, punya Islam ni mana boleh serang, dia report dia report kepada HQ Islam. Waktu tu mungkin di Baghdad ke di mana, dia report. Orang Islam hari tu main masuk je, tak ada tanya pun. Dia tak ikut SOP kan. SOP-nya patutnya hantar dulu utusan, tapi dia terus serang. Dia report, dan khalifah waktu tu panggil balik tentera, keluar balik beratur balik kat sempadan, hantar balik utusan. Dan akhirnya orang ramai bukan marah, ramai-ramai masuk Islam. Sebab tengok, ya Allah, bagusnya tentera Islam, disiplinnya orang Islam ni. Wabika khasam, itu maksud dia, wabika khasam. Aku tak bermusuh, melainkan orang itu musuh dulu dengan aku. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau aku minta penghakiman. Penghakiman apa? Aku minta penghakiman terhadap urusan-urusan aku. Yang aku buat ni, ya Allah, kau hakimilah aku dengan adil. Ataupun aku minta engkau hakimilah aku terhadap aku dengan musuh aku ini. Hakimilah kami dengan adil. Faghfir lima qaddamtu, ampunkan aku apa yang telah aku lakukan yang terdahulu. Faghfirli, ampunkan aku. Ghafar, tuan-tuan, apabila kita minta faghfirli, Allahumma ghfir lahu, astaghfirullah. Ghafar maksud dia tutup dan pelihara. Ghafar, ya Allah, tutup kesalahan aku dan pelihara kesalahan aku ini daripada diazab. Setiap kesalahan akan dibalas, akan dibalas kesalahan. Tetapi kita minta Allah tutup dan pelihara aku daripada akibat dosa ini. Kalau kita minta Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi minta faghfirli, ampunkan aku ma qaddamtu, apa yang telah aku buat dahulu, wa akhartu, wa ma akhartu, dan apa yang aku kemudiankan nanti. Apa yang dulu aku dah buat, apa yang aku buat ni nanti akan berlaku pula. Ma akhartu wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, apa yang aku bagi nampak. Apa yang orang tak nampak, apa yang orang nampak. Wa ma a'lantu, apa yang orang nampak. Wa anta ilahi, dan engkaulah ilah, Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Ilah adalah Tuhan yang disembah. Jadi ini adalah doa yang panjang apabila Nabi SAW bangkit di tengah malam. Tuan-tuan, eloklah untuk orang hafal, tuan-tuan. Kalau boleh hafal, saya galakkan untuk hafal. Saya pun boleh hafal lagi. Kalau rajin baca boleh hafal ni. Baik, masuk hadis yang seterusnya. Kita bagi habislah tajuk ni hari ni. Hadis yang ke-552, wa haddatsani an Malik, dan menceritakan aku daripada Malik, an Abdullah bin Jabir bin Atiq. Seorang daripada Malik, daripada Abdullah bin Jabir bin Atiq. Yang ni seorang punya nama. Dia bin kan semua, bapa dia, atuk dia dan moyang dia sekali. Abdullah bin Jabir bin Atiq. Siapa Abdullah bin Jabir bin Atiq ni? Dia adalah cucu kepada Jabir tadi. Jabir adalah sahabat Nabi. Jabir bin Atiq adalah sahabat Nabi. Okey. Annahu qala, dia sebut. Okey, dia cerita. Jadi ini bukan hadis lah. Ini dinamakan sebagai athar.
Apa dia? Athar. Kalau sahabi tu, dia tak kata Nabi cakap tak. Dia kata Imam Malik ambil daripada dia ni bukan sahabat pun, dia bukan cerita Nabi cakap ke tak, dia sahabat tu cakap. Maknanya ini adalah athar. Apa dia tuan-tuan? Athar. Bukan asar, semayang asar tu, itu ain. Ini athar. Alif, ta, ra. Athar. Athar. Okey. Athar daripada tabi'in. Dia cerita, ja'ana Abdullah bin Umar fi Bani Muawiyah. Abdullah bin Umar datang kepada kami di perkampungan Muawiyah, di Bani Muawiyah. Abdullah bin Umar, pertama sekali siapa Abdullah bin Umar? Sahabat. Anak siapa Abdullah bin Umar ni? Anak Umar bin Al-Khattab, itulah. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang sangat zuhud dan sangat mengikut sunnah, kan? Apa saja Nabi tak buat, dia tak buat sebab Nabi tak buat. Itu Abdullah bin Umar, sehingga diceritakan apabila Nabi, dia biasa ikut Nabi di suatu tempat tu, ada pokok yang tumbang, Nabi akan tunduk. Sekarang ni bila Nabi dah tak ada, pokok pun dah tak ada dah, dia akan lalu dan dia still tunduk juga. Punya dia nak ikut Nabi SAW. Abdullah bin Umar. Okey. Abdullah bin Jabir bin Atiq ni tadi dia cerita, Abdullah bin Umar datang kepada dia di Bani Muawiyah. Bani Muawiyah ni di mana? Wahya qaryatun min qural ansar, iaitu sebuah perkampungan daripada perkampungan Ansar. Dalam bahasa Arab lama, qaryah ni kan. Kalau bahasa baru ni, moden ni, qaryah maksudnya kampung kan. Pekan kita panggil Madinah kan. Tapi qaryah dalam bahasa lama juga boleh faham sebagai macam kawasan pekan sebenarnya. Qaryah ni, qaryah ni ke pekan juga. Jadi dia beza bahasa Arab moden dengan bahasa Arab lama ni kan. Bahasa Arab lama, qaryah tu pun macam pekan. Waja'a min fas'alil qaryah, tanyalah qaryah. Qaryah tu maksud dia pekan kan. Okey. Tapi tak apalah. Maksudnya ini adalah tempat ataupun perkampungan perkampungan orang-orang Ansar. Abdullah bin Umar datang di perkampungan ni, di salah sebuah perkampungan ni. Ansar ni apa pula tuan-tuan? Ansar pun nak tanya kan. Muhajirin dan Ansar kan. Ansar maknanya orang Madinah lah. Maksudnya kampung ni di Madinah lah, sebuah kampung-kampung di Madinah tu. Faqala li, lalu Abdullah bin Umar tanya aku, dia kata, dia tanya siapa? Abdullah bin Jabir bin Atiq ni tadi. Dia tanya kepada aku. Jadi kita pun rasa macam wow kan. Maksud kalau dia tanya aku tu, ni orang besar tau. Abdullah bin Umar waktu tu kalau dia jalan, dia orang besar. Dia sahabat kan. Yang hidup ni semua tabi'in ni, budak-budak kan. Sahabat datang ni, macam tok guru besar lah kan. Tok guru besar datang. Ini umpama macam siapa datang ni, syekh-syekh yang datang daripada Saudi ke mana ke, datang kepada kita. Jadi dia tanya aku, faqala li hal tadruna aina shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min masjidikum hadza. Dia tanya kepada aku, korang tahu tak mana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat di masjid kamu ni? Rasulullah pernah solat dekat mana? Di masjid. Dia lepak dekat masjid lah, maksudnya di tempat ni. Dia waktu duduk di masjid, Abdullah bin Umar datang, mana tempat Nabi pernah solat di masjid ni? Lalu aku jawab, faqultu lahu, lalu aku jawab, na'am, aku tahu. Wa asyartu lahu ila nahiyatin minhu, lalu aku pun tunjuklah di arah di sebelah yang dekat dengan dia tu. Kat situlah. Lalu Abdullah bin Umar pun kata okeylah. Hal tadri mathalasu allati da'a bihinna fihi. Tahu tak apabila Nabi solat di tempat tu, tahu tak 3 benda yang Nabi minta dekat situ padanya? Nabi minta fihinna bihinna fihi. Nabi minta waktu tu di situ. Waktu Nabi solat tu Nabi minta 3 benda. Tahu tak benda apa?
Lalu kata perawi ni tadi, Abdullah bin Jabir bin Atiq ni, dia kata faqultu na'am. Dia kata aku tahu. Na'am, aku tahu. Qala fa akhbirni bihin. Lalu Abdullah bin Umar kata, cerita dekat sikit kat aku. Apa benda yang kau tahu tu? Lalu perawi ni kata, da'a bi alla yuzhara alaihim aduwan min ghairihim. Nabi pernah duduk di solat di situ dan Nabi minta 3 benda, dan salah satunya Nabi sebut dia minta supaya tidak dikalahkan orang-orang Islam oleh musuh-musuh luar mereka. Supaya orang-orang Islam ni, umat Islam ni tak dikalahkan secara total oleh musuh-musuh luarnya. Maknanya Nabi doa kepada Allah tu, ya Allah, jangan kau hancurkan umat Islam ni. Macam mana perang Badar, Nabi pernah sujud yang lama di perang Badar, ya Allah, kalau mati kami ni tak ada orang Islam tak ada orang yang menyembah kau dah. Jadi Nabi doa, ya Allah, janganlah ada musuh luar yang bagi hancur semua sekali umat Islam. Nombor 1. Kemudian yang kedua, Nabi minta wala yuhlikahum bisinin, dan janganlah mereka itu dihancurkan dengan as-sinin. As-sinin membawa maksud masa kan, tetapi yang boleh dipahami dihancurkan disebabkan kemarau kan, maksudnya kemarau, kelaparan kan. Maksudnya orang Islam ni hilang, mati sebab kelaparan. Hilang orang Islam sebab apa? Semua mati kelaparan kan. Nabi minta benda ni waktu dia solat di masjid tu, fa'utiyahuma, lalu diberikan kedua-duanya. Yakni Allah Ta'ala mustajabkan dua-dua doa tu. Lalu doa yang ketiga Nabi minta wada'a bi alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Dan doa ketiga ni Nabi minta supaya mereka sesama orang Islam ini tidak bergaduh, tidak menyakiti, tidak bergaduh, tidak berperang. Alla yaj'ala ba'sa bainahum. Nabi doa, ya Allah, janganlah orang Islam ni gaduh sama-sama mereka. Nabi doa yang ketiga ni, famuni'aha, lalu dia dilarang daripadanya. Allah Ta'ala tak bagi. Faqala, lalu Abdullah bin Umar pun kata sadaqta, betul. Nabi duduk situ, Nabi minta yang pertama supaya orang musuh luar tak bunuh kita semua sekali dan tak mati kelaparan semua sekali. Tapi yang ketiga, kita tak bergaduh tu Allah Ta'ala tak mustajab. Lalu Abdullah bin Umar kata betul, sadaqta. Lalu qala Ibn Umar kata falay yazal al-haraj, maka sentiasalah sekarang ni berlaku al-haraj. Sekarang yang kita hidup ni berlaku peperangan, berlaku bunuh-membunuh, masih berlaku ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Jadi 3 benda yang Nabi SAW minta, 2 daripadanya Allah Ta'ala mustajabkan. Okay. Jadi orang akan tanya pula kan, orang akan tanya, habis tu yang kat Gaza kebuluran, kelaparan tu macam mana pula kan? Kata Nabi doa itu Allah mustajab kan. Maksud dia adalah ke semua umat Islam. Maksudnya umat Islam ni habis sebab wabak sebagai contohnya. Maksudnya Nabi doa janganlah umat Islam ni habis, hancur disebabkan satu benda, semua sekali akan berlaku, tetapi sebilangan kecil. Dan kalau kita tahu Gaza tu pun berlaku orang-orang Islam yang jujur ni beratur kat luar tu, orang-orang Mesir tu beratur di pintu Rafah tu nak hantar makanan. Yang jahat ni bukan orang Mesir tu, yang jahat adalah kerajaan di sekeliling tu. Orangnya baik tuan-tuan. Kita jangan salah ajak, kita Qatar ni apalah sekutu Israel kan. Kerajaan dia Qatar tu bukan sahaja sekutu Israel, bapak dia pun dulu bapak siapa nama dia punya pemerintah tu, bapak dia pergi rawatan di Switzerland. Anak dia, okey bapak jangan balik dah, sekarang ni saya jadi emir. Dia rampas kuasa daripada bapak dia macam tu kan. Jadi bapak dia pun kata, Saudi tolong aku. Saudi kata okey kita tolong. Anak dia tak apa, aku minta tolong Amerika Israel. Jadi Saudi memang tak boleh lawan lah Amerika Israel. Jadi
Jadi yang jahat bukanlah rakyatnya tu, yang jahat adalah kerajaan, ketua-ketua kerajaan ni yang jahat, tuan-tuan. Okey, jadi kebuluran akan berlaku, tetapi orang-orang yang jujur ini sentiasalah nak bantu. Sumut sekarang ni pun kita hantar, kita cuba bawa makanan kan, tapi kita tahu dah memang gagal sumut semua ni kan. Dulu mula-mula semangat nak ikut, lepas tu saya pun dah malas dah. Memang sure kena tangkap. Jadi kita pun tak apalah, usahalah. Nanti mereka tu tuan-tuan yang pergi sumut tu, Allah Ta'ala kalau tanya dia orang dah buat dah. Kita ni lah, apa engkau buat kan? Apa engkau buat? Orang lapar, orang kena bunuh, apa engkau buat? At least dia orang dah buat sesuatu. Okey tuan-tuan, satu lagi kot. Haddathani an Malik, menceritakan aku daripada Malik, daripada an Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam adalah tabi'in. Okay, annahu kana yaqulu, dan dia berkata, Zaid bin Aslam tabi'in. Lepas tu dia kata annahu kana yaqulu, dia cerita ataupun dia bagi tahu. Maknanya ini hadis ke tuan-tuan? Ini bukan. Nama dia apa tadi? Asar. Imam Malik ambil riwayat ni daripada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam kata annahu kana yaqulu, dia cerita, ma min da'in yad'u illa kana baina ihda thalath. Tidak ada seseorang yang berdoa, tidak ada, ma min da'in, tidak ada seseorang yang berdoa, yad'u, dia berdoa, illa kana baina ihda thalath, kecuali doa dia itu akan jadi salah satu daripada tiga. Akan jadi salah satu daripada tiga. Imma ayyustajabalah, sama ada dia akan dimustajabkan, doa itu akan dimustajabkan lahu, untuknya. Wa imma ayyuddakhara lahu, dan sama ada ia akan disimpan untuknya. Apa maksud disimpan ni? Disimpan pada hari kiamat esok. Maknanya apabila ditimbang, mana pahala aku ni? Oh, ada doa-doa hari tu, tapi aku minta Allah Ta'ala tak kabulkan waktu tu. Sekarang ni Allah Ta'ala bawa keluar dan Allah kira dia sebagai pahala. Jadi tidak ada doa yang sia-sia lah sebenarnya cerita tuan-tuan. Kalau tak dapat pun jadi pahala. Dan doa ni, ad-du'a'u wal ibadah, Nabi sebut. Doa itu adalah, doa itself adalah ibadah. Minta, ya Allah, Allah bagi aku, ya Allah, ya Allah bagi aku syurga, ya Allah, selamat aku dari api neraka, ya Allah, selamat aku daripada azab kubur, ya Allah. Doa-doa itu Allah Ta'ala kira sebagai pahala. Wa imma ayyukaffaru anhu, dan sama ada doa itu yang ketiganya akan dipadamkan daripadanya. Dipadamkan apa? Yang boleh difahami, dipadamkan dosanya. Setimpal dengan doa itu. Dia doa pada hari kiamat. Dosa pahala ni kadang-kadang orang nampak macam kecil kan, tapi apabila timbangan kita berat dosa esok kan, ambil doa yang kita minta tu, doa itu akan padam dosa tu, hilang timbangan berat balik pahala. Jadi ini adalah athar daripada Zaid bin Aslam, tabi'in. Cuma ada tak hadis kan? Ini tabi'in cakap betul ke? Sahih, betul kan? Cumanya ada tak hadis tentang ni? Ada. Hadis tentang ni, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang dinilai sebagai hasanun sahih. Nabi sebut, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu biha ihda thalath. Nabi kata yang ni di luar lah, yang ni tak dalam teks. Sebab saya cari balik hadis berkaitan ni. Kadang-kadang kita belajar tu asar ni tabi'in cakap kan, betul ke kan? Jadi kita nak tahu Nabi ada tak, Nabi cerita benda ni? Ada. Cuma tabi'in tu dia kadang-kadang dia simpulkan apa ilmu yang dia dengar, lalu dia cakap lah kan? Dia alim tapi dia simpulkannya. Kita nak tahu teks yang asalnya. Teksnya adalah Nabi sebut tidak ada seorang Muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada pada doa itu dosa dan memutuskan silaturahim. Maknanya dia bukan doa benda dosa dah. Ya Allah, ya Allah, bagilah aku duit, aku nak pergi
berjudi di Bangkok contohnya kan. Jadi yang tu dosa kan. Yang ni terus reject, doa ni first reject. Nabi kata yang tidak ada pada doa itu dosa dan memutuskan silaturahim. Maknanya kita tak mau dah tengok adik kita kan, ya Allah, hilangkanlah dia daripada muka bumi ni, aku dah tak nak tengok. Kita doa tu kita tak mau, kita nak putus terus dengan dia. Yang ni juga ditolak oleh Allah. Apa-apa doa selain daripada dua ni, Allah akan bagi illa a'tahu biha ihda salas. Allah Ta'ala akan bagi salah satu daripada tiga. Nabi sebut imma ayyu'ajjala lahu da'watuhu, sama ada Allah Ta'ala akan imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, sama ada Allah Ta'ala akan cepatkan permintaan dia tu, segerakan terus. Ya Allah ni Allah bagi terus kat dia. Nombor satu. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, sama ada Allah Ta'ala akan simpan pahala doa itu di hari akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu minas su' mithlaha, ataupun Allah Ta'ala yang ketiganya, Allah Ta'ala akan elakkan kejahatan, Allah akan palingkan kebahayaan, kejahatan daripadanya, seperti mana doanya tu tadi. Dia minta benda lain, Allah Ta'ala tak terima doa tu, Allah tak makbulkan doa tu, dan Allah ganti dengan benda lain. Dia selamat daripada kebinasaan, kemalangan dan sebagainya. Yang tu kadang-kadang lebih besar. Yang kita minta kadang-kadang selamat tu kita tak perasan kan. Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sakit buah pinggang. Tak ada sakit buah pinggang kadang-kadang sakit apa, kencing manis dan sebagainya kan. Kadang minum banyak tapi alhamdulillah Allah Ta'ala tak bagi kan. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita, kadang-kadang bacaan tu naik tapi kita rasa sihat kan. Allah Ta'ala itu rezeki Allah Ta'ala yang bagi kepada kita. Lalu para sahabat sebut idzan nuksir, kalau macam tu kita doa ni Allah mesti bagi. Jadi sahabat kata idzan nuksir, kalau macam tu kita banyak-banyaklah doa, nanti Allah bagilah semua tu. Lalu Nabi kata Allahu aktsar, Allah itu dia akan bagi lagi banyak. Allahu aktsar. Okay, jadi itu adalah sedikit berkaitan dengan bab doa. Jadi saya ingat habis dah kot tajuk bab majaa fi du'a ni. Jadi habis di setakat itu, kita tak payah masuk bab baru dulu, kita masuk kemudian lah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan tuan-tuan berkaitan dengan 3 hadis yang kita belajar pada hari ni? Sikit. Tak ada soalan ni, kena masuk bab baru ni. Ada? Berapa minit? 5 minit? Satu lagi boleh? Satu lagi alas lah. Okay, kita habiskan, kita start je lah bab baru, satu je. Babul amalu fi du'a, bab beramal di dalam doa. Bab bagaimana kita beramal dalam doa, macam mana nak berdoa lah. Haddathani Yahya an Malik an Abdullah bin Dinar qala ra'ani Abdullah bin Umar wa ana ad'u wa ushiru bi usbu'ain min kulli yadin fanahani. Okey, ini adalah hadis yang pertama tentang bab beramal di dalam berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar, iaitu tabi'in. Tabi'in, dia cerita ra'ani. Yang ini juga bukan hadis, sorry tuan-tuan, ini adalah athar. Abdullah bin Dinar cerita ra'ani Abdullah bin Umar. Suatu hari Abdullah bin Umar nampak aku, dan aku ketika itu dalam keadaan sedang berdoa. Abdullah bin Umar nampak aku, hari itu aku sedang berdoa. Wa ushiru bi usbu'aini, dan aku menunjukkan dengan 2 jari aku. Jadi macam mana dia doa? Dia doa macam ni. Usbu'un min kulli yadin, satu jari bagi setiap tangan. Jadi dia doa ya Allah. Dia doa macam ni. Macam black metal pula. Macam ni black metal. Yang ni dia doa macam ni ya Allah. Lalu kata Ibnu Umar, fanahani. Ibnu Umar kata jangan buat macam tu. Fanahani, jangan buat macam tu. Jadi apa yang boleh kita faham doa daripada hadis ni? Doa ni cara dia sama ada buka kedua-dua tangan, buka kedua tangan, dengan kedua tangan
bastah ni kita minta, kita tunduk. Cara kita minta, berharap dan tunduk kepada Allah. Minta dia macam ni. Ataupun kita berdoa dengan satu ya Allah. So ada dua cara berdoa. Yang ni macam mana ni? Yang ni bila ni? Siapa pernah doa macam ni? Khatib Nabi SAW ketika mana berkhutbah, apabila khutbah kedua kan kita berdoa kan, Allah mansuril Islam wal muslimin. Nabi berdoa macam ni. Allah mansuril Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Jadi doa cara dia berdoa, yang ni berdoa. Jadi ini kalau kita tengok ada khatib yang buat macam ni, dia tahu sunnah. Dia tahu sunnah kan. Jadi oh ni terror khatib ni kan. Kalau dah khatib yang baca doa kan, kita nampak khatib tu baca doa, lepas tu dia tadah tangan. Yang ni makruh tuan-tuan. Yang ni makruh. Kalau dia tadah tangan waktu baca doa tu, ini makruh. Yang ni tak. Khatib sama ada letak tangan di bawah ataupun doa angkatnya dia. Dia tak angkat tangan. Dia tak angkat tangan. Khatib tak angkat tangan. So ada dua cara berdoa, macam ni atau macam ni. Dan satu lagi kalau tuan-tuan perasan waktu tasyahud akhir. Tasyahud tu tasyahud kita angkat jari tu tuan-tuan kan. Kita angkat jari tu, bila kita nak angkat jari? Mazhab Syafi'i memandang, mazhab Syafi'i melihat angkat jari ketika mana you bersaksi lah kan, asyhadu an la ilaha illallah. Yang itu pandangan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Bagaimanapun ada banyak pandangan dalam hal ni. Sekurang-kurangnya ada 3 bila nak angkat jari. Yang pertama, daripada start tu, at-tahiyyatul mubarak ataupun at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Start tu dah angkat dah. Itu pandangan pertama lah. Jari diangkat waktu tu. Pandangan yang kedua, tasyahud tadi, Imam Syafi'i punya pandangan. Dan yang ketiga, diangkat ketika mana setiap kali berdoa. Bila berdoa, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Allahumma salli ala, itu doa tu. Ya Allah, selawat ke atas Nabi. Angkat salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita alaihi. Jadi setiap kali kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Jadi difahami masyarakat ataupun Nabi dan juga golongan salaf, angkat jari adalah isyarat berdoa. Jadi dia angkat jari waktu berdoa, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada 3 pandangan lah. Jadi angkat jari, cerita dekat sini angkat jari adalah isyarat berdoa. Tapi 1 jari ceritanya, jangan 2. Ya Allah. Jangan ni dah macam skor bola sepak pula. Ya Allah kan. Ini kalau kita jaringkan gol, kalau lawan bola boleh lah macam ni kan. Tapi kalau berdoa macam ni. Kita tahu wallahu ta'ala a'lam. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ay yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana wa shfi mardana wa afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.